Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Rembau Negeri Sembilan untuk buat pemasangan modem wifi bersertakan antena parabolik. So tuan rumah ni dia order dekat saya modem wifi bersertakan antena untuk buat pemasangan dekat rumah dia. Rumah dia ni kalau ikutkan dikategorikan rumah yang tengah dalam pembinaan lagi. So dia nak buat pemasangan wifi ni dulu dan nanti ada orang-orang electrician yang akan kemaskan untuk daluan kabel apa semua. So kita jangka rumah ni kemungkinan dia akan buat kekemasan melalui kabel apa semua. So dia minta kita buat pemasangan untuk antena ni dulu dan jadikan rumah dia ni sebagai rumah yang untuk persinggahan ke macam mana kita pun tak tahu. So jomlah kita ke destinasi yang kita nak akan datang. Saya baru je sampai rumah yang saya nak buat pemasangan ni. Cuaca pun kalau tengok sekarang ni memang dalam keadaan yang tak akan mengizinkan kita nak buat kerja. Tapi kalau kata rintik-rintik tu bolehlah kita buat pemasangan slow-slow. So sekarang ni tuan rumah masih belum ada lagi datang. Tapi dia maklumkan kemungkinan adik dia datang. Dia tak datang. Tuan rumah yang untuk rumah ni punya owner tak datang. So dia minta adik dia ke anak dia pun saya tak pasti dah siapa yang akan datang. So rumah ni memang tengah dalam buat lagi. Kita sekarang ni saja pusing dulu nak tengok lah tempat yang macam mana yang kita nak buat pemasangan ni. So tuan rumah dia ada bagi tahu dekat saya tempat yang nak buat pemasangan tu dekat bahagian belakang. Tapi sementara tunggu ada orang yang monitor saya ni buat kerja, so kita buat dululah apa-apa yang patut. Kita pasang dululah rangka-rangka antena ke apa semua. Okey, jom. Antena parabolik ni kejap lagi kita akan buat pemasangan. So rumah ni nanti akan ada pemasangan Starlink juga. Kalau diikutkan Starlink pun nak guna, parabolik pun nak guna. Sebab rumah ni nak buat salah satu backup lah. Kalau kata Starlink problem, backup dia antena parabolik. Kalau antena parabolik problem, backup dia adalah Starlink. So memang tak nak putus langsung lah daripada untuk rangkaian internet wifi yang ada dekat rumah ni. So jomlah kita sambung kita punya pemasangan antena parabolik. Modem wifi ni saya nak set up menggunakan antena Arnab ni dulu untuk tengok dapat ke tak signal untuk telco yang kita akan guna lah. So saya tak pasti telco apa yang saya akan guna. Sebabnya kita nak saja try tengok dulu untuk SIM card sahaja tanpa menggunakan antena boleh dapat internet ke tak dengan menggunakan antena. Dan kalau kata tak dapat nanti kita akan sambungkan dengan antena parabolik ya. So saya nak set up dulu modem ni. Kejap lagi kita bawa ke belakang. Lama sikit abang nak setting lagi ni. Tak setting ni? Boleh? Dia setting bagi lama sekali. Sejam 2 pun saya nak juga. Boleh lah? Sekejap lagi saya panggil. Okey, boleh. Alright. Nanti kalau saya tadi saya dalam kereta Boleh? Untuk rangkaian 5G kalau saya cek tengok sini modem dapat kepada 4G sahaja. So 4G pun speed tak berapa nak tinggi sangat. Sekarang saya akan cuba lock kepada rangkaian 5G lah. Kita nak tengok dapat ke tak rangkaian 5G menggunakan dia punya antena modem ni. So untuk band 28 dengan N78 lah. Untuk telco yang saya pakai ni adalah telco U-Mobile. So untuk rangkaian 5G kalau saya cek tengok dalam keadaan sekarang ni tak dapat signal 5G. So band 1 sahaja. Band 1 ni hanyalah bug. Kejap lagi dia akan padam.
So untuk 5G memang tak ada kalau tengok dekat situ lah. Saya akan buat penyambungan antena parabolik ni dan kemudian saya akan setting kepada antena untuk dapatkan rangkaian 5G. Kalau tak dapat 5G, kita akan fokus kepada rangkaian 4G lah. Nanti kita akan tengok balik speed 4G tu macam mana. Untuk rangkaian 5G dengan jarak yang lebih kurang 2 kilo lebih, kalau tengok dekat sini lampu 5G tu menyala dan bacaan signal dalam keadaan yang macam ni lah sekarang ni. Speed 5G yang ada dekat sini kalau saya tengok mungkin mengalami masalah congest lah. Sebabnya untuk bacaan signal tu memang dah okey, tapi dia punya rangkaian 5G tu memang level-level dalam 100 lebih lah. Dia tak boleh pergi sampai 200 lebih. Saya rasa faktor 5G congest juga sebabnya banyaklah kawasan yang saya dapat untuk rangkaian 5G bacaan signal cantik tapi speed dia lebih kurang dalam lingkungan yang macam ni lah. Kalau kita tengok daripada sekarang ni, saya buat speed test pun dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan 100 lebih tu dia maintain lah. Dia boleh maintain pergi ke 100 lebih lah paling laju untuk time-time peak hour yang macam ni. Kemungkinan congest ni terjadi jugalah sebab kawasan yang tower ni mungkin ada penggunaan yang ramai juga, satu tower saja. So daripada segi download tu dapat dalam 140 dan upload pun tak boleh dapat tinggi sangat, hanya dapat dalam keadaan yang macam ni sahajalah. So kejap lagi saya akan buat pemasangan untuk AP, untuk orang panggil luaskan wifi dekat luar sana. Sebab ada tuan rumah ni dia bagi dekat salah satu yang monitor saya ni untuk saya buat pemasangan. So yang ni adalah bacaan signal dia dan nanti kita akan pergi buat, saya nak sambung buat untuk pemasangan AP pula. Pemasangan antena parabolik saya dah siap buat pemasangan apa semua. So yang ni barang-barang AP untuk luaskan wifi yang dekat luar, sebabnya nanti dia nak pakai untuk auto gate. Mungkin wifi ni untuk yang luar ni berguna lah untuk CCTV apa semua. So kita nak buat pemasangan untuk yang ni. Saya punya kerja untuk parabolik tu dah selesai. Untuk AP ni saya dalam proses tengah set up sekali, setting apa semua siap-siap lah untuk rumah ni guna. So nanti saya akan buat pemasangan dekat tiang antena parabolik tu. Ok, so wifi yang dekat sini pun dah sampai. Kalau tengok sini wifi tak putus, masih dapat lah lepas kita dah buat pemasangan AP tu. Ok, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. So kalau ikutkan dekat sini pun saya masih lagi buat speed test untuk tengok dapatkan untuk signal daripada jarak yang macam ni. Dan belakang ni pun ada laluan kereta api apa semua rumah dia. Ok, jom kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.